Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, baiklah, hari ini ingin saya kongsikan bagi satu projek, nak dikatakan projek ataupun satu tugasan yang bagi saya satu tugasan yang sangat simple, iaitu pemasangan LED. Bagi menyalakan LED, kita nak lihat sama ada arus ni sampai ataupun tidak. Okey, jadi bagi sebelum kita membuat satu sistem traffic light menggunakan magnet code, jadi kita akan buat pemasangan secara simple menggunakan breadboard terlebih dahululah. Jadi sebelum kita membuat pemasangan, ingin saya kongsikan senarai-senarai komponen yang kita perlukan sebelum menjalankan projek ini. Jadi yang pertamanya, yang paling penting kita perlu adalah breadboard. Okey, breadboard ni bolehlah ambil yang panjang ataupun yang kecil, yang separuh pun boleh, no problem. Jadi breadboard ni dia akan berfungsi, kalau kita lihat di sini, dia akan ada yang positif, negatif. Okey, jadi di sini dia akan berfungsi secara melintang. Jadi arus akan mengalir secara melintang ginilah. Dan di bawah juga adalah sama. Dan di sini arus akan berfungsi ataupun mengalir secara menegak. Okey, dia akan mengalir secara gitulah. Okey, dia menegak dari atas ke bawah ataupun bawah ke atas, boleh saja. Kemudian selain pada breadboard, kita memerlukan bateri. Okey, benda yang paling penting juga, bateri. Pastikan bekalan kuasa bateri ini mencukupi ataupun bateri baru. Okey. Seterusnya kita memerlukan LED. Boleh ada LED hijau, kuning dan juga LED berwarna merah. Okey, dan di sini kita lihat LED ada dua kaki. Okey, dua kaki. Jika semua boleh lihat, kaki yang pendek ini adalah kaki positif, iaitu kaki anode, dan juga kaki yang panjang ini adalah kaki cathode. Okey, ini positif dan ini adalah kaki negatif. Okey, baik. Jadi yang ketiga-tiganya kaki adalah berbentuk sama sahaja. Seterusnya kita perlukan perintang dengan 220 ohm. Kemudian kita perlukan adapter bateri. Okey, adapter bateri, kalau ada yang dah bateri pun cantik, ataupun yang jenis macam ni pun cantik juga. Okey, kemudian kita perlukan wire jumper. Okey, wire jumper yang male lah. Okey, male sebab kita nak cucuk di papan breadboard ni. Perlukan lebih kurang warna hitam dan juga warna merah. Sebab apa saya ambil warna hitam dan warna merah? Sebab utamanya kalau di adapter bateri ataupun wire bekalan kuasa ni, kalau hitamnya merujuk kepada bekalan positif. Jadi saya akan sambungkan hitam dan juga hitam ni sebagai, kita tanda dia sebagai positif supaya senang untuk sambungan di sini. Kemudian dan warna merah ini saya tandakan dia sebagai negatif, yang mana akan keluar daripada masuk pada bateri adalah negatif. Jadi saya akan pinkan dia secara menggunakan wire merah, menandakan itu adalah wire negatif. Okey, baik. Terlebih dahulu kita lihat di sini. Okay, kita lihat di sini, kita pasangkan wire di positif dan juga negatif. Okey, jadi di sini kita pasangkan di laluan positif. Ini laluan positif. Ni kita dapat lihat, ni adalah laluan positif. Yang atas ni negatif dan ni positif. Kita pasangkan. Ini akan disambung kepada bateri. Kita ambil merah satu, kita akan pasangkan di bawah. Okey, kita akan pasangkan di bawah. Pastikan laluan dia adalah laluan negatif. Okey, baik. Jadi kita pasangkan. Okey, pasangkan laluan seperti ini. Okey. Ini akan disambung kepada bateri lah. Kita akan sambung macam tu nanti. Kemudian selesai sahaja kita pasang macam ni, kita perlukan perintang. Okey, perintang. Perintang ni dapat lihat semua warna merah, purple dan juga gold. Kita perlu pasang mengikut secara melintang ini, dan kita akan transferkan bekalan dari sini ke bahagian bawah ini. Okey, jadi kita transferkan, kita ambil sikit jarak dia, kita cucuk kat sini je. Mungkin dia akan keras sikit breadboard tu, kalau breadboard baru tu dia akan keras sikit. Kita transferkan. Okey, sebelum kita pasang terus ke LED, sebab apa kita perlukan perintang ni? Supaya dia mengehadkan bekalan tenaga sampai ke LED. Kadang-kadang LED tu boleh terbakar lah sebab terlebih kuasa yang sampai kepada dia. Okey, kita
kita dah selesai pasang. Okey. Kemudian kita ambil LED warna merah. Mungkin kita nak buat traffic light kejap lagi. Kita akan ambil dulu warna merah. Okey, warna merah kita cucukkan dia. Jika kalau dapat lihat, okey, kaki dia disambung daripada sini masuk ke sini, dia transfer. So tenaga akan masuk pada sini sampai kat perintang, dia akan transfer, dia masuk perintang dan dia akan masuk kepada sini. Dia akan masuk kepada bahagian bawah. Okey, jadi kaki perintang berada di sini. Kita dapat lihat kaki perintang berada di sini dan pastikan kaki positif LED, kaki positif LED yang pendek ni disambung secara ke bawah selepas kaki perintang. Kaki perintang di sini, di kaki pendeknya di sini. Dan dipasang secara begitu. Okey. Okey, dia dipasang secara begitulah. Okey, kita dapat lihat macam tu. Dipasang sini. Kita akan transfer dia pas kanan turun bawah, pas kanan turun bawah. Okey. Seterusnya kita ambil lagi perintang. Kita akan pasangkan perintang di kaki negatif LED selepas kaki negatif. Dan kita akan transferkan ke sebelah kanan. Okey, macam tu. Okey, kita akan transferkan sebegitu, boleh. Dan kita akan ambil warna kuning. Warna kuning. Okey, tadi kita berada di sini, betul? Kemudian kita pasangkan selepas kaki perintang. Pastikan positif, pastikan negatif dipasang macam itulah. Okey, cucuk bagi dia masuk. Okey. Selepas daripada tu, kaki perintah yang terakhir, okey, disebabkan di sini dah ruangan tidak mencukupi, kita transferkan kepada bawah. Okey, kita ambil selepas kaki negatif LED tu, kita pasangkan dia. Selepas itu, sekejap, salah ni. Okey, kita masukkan kaki dia dulu. Okey, pastikan merah tu, warna gold ni adalah di hujung sekali. Kita akan transferkan ke sini. Okey, kita pasangkan ke bawah. Tak ada masalah lubang mana-mana pun boleh sebab breadboard kita besar. Kita pasangkan sebegitu. Mungkin bagi kemas sikit. Kita bagi kemas dia. Okey. Dan kita ambil LED yang terakhir iaitu LED hijau. Pastikan positif dia dipasang pada kaki perintang. Sama dengan kaki perintang dibaca ke bawah. Dan kita pasangkan dia. Dapat lihat? Kita pasangkan dia. Okey, selesai. Kita kemaskan dia. Okey, semua dah terpasang. Kemudian kita ambil wire berwarna merah. Okey, kita ambil wire warna merah. Okey, wire warna merah ni kita akan sambungkan daripada kaki negatif ni. Kaki negatif LED. Lepas cucukkan di bawah dia. Kita dapat lihat di bawah dia. Okey, dia cucuk dan disambung ke line negatif. Okey, lihat tadi. Okey, line sini negatif. Jadi disambung ke line ini. Kenapa saya pakai warna merah? Menunjukkan ini adalah kaki negatif. Okey, baik, selesai. Kemudian kita dah selesai pasang secara keseluruhan dan kita sambungkan ke bateri. Okey, kita lihatlah. Okey, ini adalah positif dan ini adalah negatif. Okey, jadi selalunya dah siap dah terpasang dah macam ni. Ada setengah tu dia ada menggunakan jenis male. Jadi sini saya menggunakan jenis yang wire sebegini. Kita akan pasangkan ke kita punya pemasangan tadi. Ingat tadi hitam menandakan dia punya positif dan kita pasangkan dia saja. Kita pasangkan dia supaya dia bersambung. Okey, dan kemudian ini adalah kaki negatif dia. Dia akan pasangkan dan LED akan berfungsi. Okey, jadi sekiranya saya cabut ini, dia tidak akan berfungsi dan kita akan touch dia, Okey, kita akan touch dia. Okey, kita akan touch. Tadi sini dia akan menyala lah. Jadi kita akan pasangkan secara terus. Okey, sebegitu. Okey, jadi dia telah pun berfungsi. Jadi arus akan masuk daripada sini positif melalui perintang akan transfer mengehadkan voltan untuk sampai ke LED merah. Kemudian untuk selepas LED merah keluar, dia punya arus masuk kepada perintang yang tengah, kemudian masuk pada LED kuning, seterusnya ke LED ke perintang LED hijau,
masuk ke LED hijau dan ditransfer ke laluan negatif. Jadi satu projek yang simple untuk kawan-kawan manfaatkan. Jadi jika sudah faham, boleh komen. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.